Saya tak tahu perkara ini sebelum ini. Kalau TV anda ada port USB di belakang, anda mungkin rugi. Ramai sangka ini untuk pendrive je, tapi ada rahsia yang tak pernah orang bagi tahu. Sebab tu ramai tukar TV padahal tak perlu pun. Buat sekarang, ambil kabel pengecas telefon dan cucuk ke USB TV anda. Hujung satu lagi ke telefon. Sekarang, buka pelayar dan taip Tag on Dicast dan klik pilihan pertama. Lepas tu, klik 3 titik, pergi ke hiburan, scroll sikit dan pilih cara tukar TV lama jadi smart. Dah siap semua. Anda masuk aplikasi, klik bahagian biru, pilih jenama TV anda, ada semua, tekan mula semula dan tunggu. Kurang dari seminit, TV mula update sendiri. Best, kan? Kualiti memang terbaik dan anda pasti suka. Tengok ni, TV lama anda dah jadi smart TV. Sikit je orang tahu boleh buat macam ni dan masih guna remote yang sama, buka semua fungsi.